Baiklah tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon and a warm welcome. Let's do this all together now. Are you ready? Come on everybody, are you ready? Public Go! PG Mall! Public Go Group! Welcome to the prestigious Triple Diamond Recognition Ceremony for the financial year 2024-2025. Once again, it's an honor to be here. My name is Terence, and today we gather to honor greatness together. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita juga akan meraihkan pencapaian-pencapaian cemerlang pemimpin-pemimpin tersohor kita yang telah pun bergelar Pearl, Jade, Ruby, Emerald dan juga semestinya meraihkan kejayaan yang pertama dalam sejarah Public Gold, Triple Diamond. Kita berikan tepukan gemuruh untuk semua penerima anugerah yang bakal ke pentas nanti. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, kita mempunyai tema yang cukup istimewa untuk meraihkan kejayaan-kejayaan cemerlang ini. From vision to legendary leadership. This afternoon, a theme that perfectly reflects the journey, perseverance, and a celebration of faith, courage, and relentless pursuit. Showing that when vision meets dedication, the extraordinary becomes the inevitable. Dan kejayaan ini bukan diraihkan bersorangan tapi bersama dengan seluruh pasukan yang tampil bersama-sama dalam memeriahkan acara malam ini. Pergi berlayar ke Pulau Belitung, singgah sebentar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada semua penerima anugerah yang bakal ke pentas nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sebelum kita mulakan acara majlis, izinkan saya untuk mempersilakan ke pentas terlebih dahulu bagi memimpin bacaan doa Ustaz Sharul Azlan bin Abdullah. Ladies and gentlemen, I'd like to invite Ustaz Sharul Azlan to the stage to kindly lead us in the recitation of the doa to bless our ceremony this evening. Bagi memberkati majlis penuh gilang-gemilang kita pada petang ini, ada baiknya kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah dan sedikit bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memiliki segala kepujian. Engkaulah Tuhan yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah Tuhan yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan dan kepada Engkaulah kembali segala kemuliaan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahim, pada petang yang penuh dengan keberkatan ini kami menadah kedua tangan kami memohon keampunan kepadamu, Ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami dan dosa sekalian dari kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada petang ini kami berhimpun di Triple Diamond Recognition Ceremony bagi tahun keuangan 2024-2025 untuk meraihkan kejayaan guru dan sahabat-sahabat kami. Maka dengan penuh kerendahan diri kami mohon agar Engkau lindungi perjalanan majlis ini dari awal sehingga ke akhirnya. Engkau cucurilah rahmat serta keberkatan pada hadirin yang ada bersama dengan kami pada petang ini. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Wahhab, pada petang ini kami mohon dengan sebenar-benar permohonan kepadamu. Apa sahaja anugerah dan kejayaan yang bakal diperoleh, apa sahaja kejayaan yang bakal kami saksikan nanti, Engkau jadikan ia kebaikan buat diri kami,
buat keluarga kami, buat orang-orang yang berada di sekeliling kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub, kami mohon Engkau peliharalah hati kami dan Engkau jauhkan ia dari rasa untuk berbangga-bangga dengan apa sahaja anugerah yang bakal diterima pada kali ini. Hakikat apa sahaja kejayaan yang diperolehi pada kali ini bukanlah hanya disebabkan usaha kami semata-mata, bahkan ia datang bersama doa-doa kedua ibu bapa kami, orang-orang soleh di sekeliling kami, dan ia hadir bersama pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sedar dan kami insaf bahawa kejayaan-kejayaan ini bukan semata-mata kejayaan, tetapi ia datang bersama tanggungjawab dan amanah atas kepercayaan yang diberikan oleh jiwa-jiwa di bawah bimbingan kami. Ya Allah, ya alimul ghuyub, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa sebahagian besar di antara kami yang hadir pada petang ini tidak menerima sebarang anugerah. Akan tetapi kami tetap hadir bagi meraihkan kejayaan-kejayaan yang ada pada hari ini, bagi melihat masa depan yang kami ada bersama dengan bisnes pabrikku. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau permudahkanlah jalan untuk kami bagi beroleh kejayaan yang sama, bahkan lebih lagi daripada masa akan datang. Ya Allah, Tuhan yang memegang hati hamba-hamba-Mu, kami mohon agar Engkau ikhlaskan hati-hati kami terhadap apa sahaja usaha yang kami laksanakan selama ini dan yang akan kami laksanakan nanti. Kami mohon juga moga-moga dengan usaha kami yang sedikit ini, lahirnya masyarakat di sekeliling kami yang semakin bertambah baik dan kukuh keuangan kami, semakin bertambah-tambah simpanan kami, semakin berkurang hutang piutang kami. Dapat pula kami bersedekah, berzakat dan wakaf pada jalan-Mu. Dan kami mohon semoga usaha kami pada kali ini dan pada masa akan datang nanti menjadi saham dan bekal buat diri kami pada hari akhirat kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syarul Azlan bin Abdullah di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.